Okey guys, settle makanan untuk buka puasa tapi ada hak bagi tak ada lagi. Lepas tu settle dah makanan untuk moreh-moreh. Beres dah. Habis nak siap makanan untuk sahur pula. Memang gini, bulan puasa memang beli sekaligus je dekat bazar ni. Makan-makan kemudian. Oi bosku, oi. Bang. Beres. Sabar. Okey. Lepas tu nak cari ada satu kedai ni, Red Kenyir nama dia. Dia memang padu lauk dia padu-padu. Siapa di warung ikan baung Red Kenyir kita. Hoi, apa kak? Pegang lalu Pegang lalu kita nak kebor kedai dia dapat pilihan, gerai pilihan kebudayaan keselamatan makanan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu. Tahniah kak tahniah. Ni sebab benda kak dapat ni kak. Sebab saya tutup ni dengan kemah kan. Tutup dengan kemah dan bersih kan. Bukan sekadar tutup, kita ada juga dengan harga selalu sini siap comel. Tapi maknanya orang nak beli tak tanya-tanya dah berapa. Baik kak. Hari ni saya nak beli lauk kak untuk sahur. Untuk sahur kak Boleh? Saya pilih lauk kejap kan Oh banyak lauk ada. Ni nak habis dah. Nak habis dah. Ini kabum dia. Kabum bergaga, kabum pelang. Oh, okey. Perut ada. Boleh cari untuk sahur pula guys. Untuk sahur tak ada lagi. Untuk sahur tak ada lagi. Ada sikit lagi. Ni sikit lagi. Ini kalau buat sahur ni 2-3 pinggang ni. Apa lagi? Nanti lu. Tengok lu lauk benda. Habis nak kabum pelang je. Kabum pelang. Ni berabi ayam Nisa. Jom. Lepas tu benda lagi nak sahur Ui, sedap-sedap semua mai. Gila gambang mata aku. Gambang mata aku sekejap. Tak tahu nak makan benda. Tengok sini pula. Dia ada lagi gula nenah. Telur. Okey, baik. Tu nak share pun. Sayur keladi. Ni sayur lama-lama guys. Tak cuba cari. Lama-lama gini. Gula siput pun ada. Ni sambal dia. Sambal bilis ni paru belada. Sedap. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah. Ni warung Red Kenyir kan. Red Kenyir. Warung ni memang soho dia. Jangan main gila ni, memang soho tempat ni. Sini. Dekat tu depan tu main bank tu. Jalan ni jalan utama ni. Rumah di sini lah. Rumah di sini. Saya mau tengok orang ramai ni. Orang ramai ni pasal orang tahulah. Orang tahu. Kalau beli lauk Kuala Berang ni memang tahulah sini sedap guys. Tapi kena mari cepatlah. Pukul 4 tu mari lalu. Pating poyok dik. Bawang poyok. Salah. Bawang poyok sedapnya. Dia ada harga dia lalu siap-siap. Ada harga siap-siap guys. Tadi dah tanya-tanya dah. Boleh bajet lalu. Sikit-sikit boleh. Kalau yang dengan sikit-sikit tu cerita lain dah. Dengan sikit-sikit tu. Ni toke ni. Okey dapat apple putih hari ni. Celaka sungguh. Dapat pengiktirafan daripada Jabatan Kesihatan. Ini lauk dia guys yang ada. Ini habis semua hari-hari kak. Alhamdulillah setakat ni habis semua. Maknanya memang gitu guys. Ini memang gitu. Nak bagi ini guys, ikan bakar anak dia pula. Ikan bakar anak kak Gerai nombor berapa kak anak? Nombor 3. Kat mana Belanung? Depan sana Okey. Ikan bakar pula dia bagi. Yang ni dia bagi. Yang ni kita beli. Okey kak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga murah rezeki panjang umur. Kak saya doakanlah semoga laris jualan semuanya. Bye adik. Terima kasih. Bye guys. Alright. Guys, ramai orang baik-baik di Kuala Berang ni guys dengan bayi. Terima kasih sangat-sangatlah yang yang sentiasalah bermurah hati, bersedekah dan sebagainya. Terima kasih. So, jumpa lagi guys kat Kuala Berang. Wah.